Okay, so first kita panaskan minyak. Okay, saya guna minyak kelapa lah. Kalau guna minyak kelapa lagi sedap. Okay, dan seterusnya masukkan jintan putih. And then kita masukkan vela ulun tu lah. Gram putih lah kalau tak silap Nanti kita google dia. Alright, so seterusnya kita just tumiskan dia. Kita tumis. Alright, once dah naik aroma, dan kita masukkan bahan seterusnya. Ini adalah 20 biji bawang merah, bawang kecil bawang merah kecil tu, belah dua, bersama dengan 2 genggam apa tu, dry chili, okay, chili kering bersama dengan daun kari lah. Okay, kita tumis je. Okay, kalau nak pedas tu, biarkan chili kering tu, biji-biji tu kat dalam je lah. Kalau tak nak pedas, dah boleh keluarkan. Seterusnya kita masukkan 2 sudu besar, okay, ginger garlic paste. Ini kena guna kelapa, setengah kelapa, kena potong irisan macam ni lah. Okay, setengah kelapa tu wajib potong untuk resipi ni kita wajib perlukan kelapa tu. Potong irisan macam ni, dan kita gaulkan kesemuanya bagi sebati. So kita tumis je lah guys, kita tumis. So masa tengah tumis tu seterusnya kita masukkan serbuk kunyit. Okay, 1 teh sudu serbuk kunyit. Okay, itu sajalah guys bahan yang kita perlukan, serbuk yang kita perlukan. Kita tak guna serbuk kari ke serbuk cili, semua kita tak guna. Okay, kita tumis. Kita tumis lebih kurang dalam 10 minit lah guys. Okay, sebab kita nak kelapa tu pun jadi lembut sikit. Okay, so kita tumis. Once kita dah tumis semuanya, dan kita masukkan ayam. Okay, ayam macam biasalah, saya cuci menggunakan serbuk kunyit bersama dengan garam. Okay, kita masukkan 1 ekor ayam, 1 ekor. Alright, once dah masukkan, dan kita gaulkan kesemuanya bagi sebati. Okay, gaul je lah guys, mix. Kita nak pastikan semua flavor tu mix betul-betul dengan ayam. Okay, and then seterusnya kita masukkan garam yang secukupnya lah. Okay, so saya masukkan garam lebih kurang dalam 3 teh sudu. Nanti kita boleh adjust lah masa tengah masak tu. Okay, dan masukkan garam yang secukupnya, dan kita gaulkan kesemuanya bagi sebati. Okay, nampak tu guys, bahan-bahan yang kita gunakan untuk ayam, resepi ayam ni sangat-sangat simple. Okay, so kita just mix bagi kesemuanya sebati, and then last kali kita habiskan dengan sedikit air. Itu sajalah guys. Okay, itu je lah kita perlukan untuk resepi ni. Okay, kita gaulkan kesemuanya. Okay, kita just gaul. Once dah gaul habis tu dah guys, kita dah boleh biarkan dia masak. Okay, very simple. Okay, pastikan anda try betul-betul steps dia lah. Okay, so last kali kita tutup dan biarkan dia masak untuk lebih kurang 30 minit low flame. Okay, sekarang jom kita cakap lepas 30 minit guys. Nampak tu dah ada kuah kat bawah tu kan, dah ada berair kan. So ayam kita dah masak dah guys untuk 30 minit. Aroma dia guys memang sedap. Okay, garam tu semua kalau nak adjust tu boleh adjust, tapi bagi saya semua dah perfect. Okay, so last kali kita dah boleh habiskan dengan daun ketumbar. Itu je lah guys. Okay, resepi ni, ini adalah resepi yang sangat-sangat simple dan sangat-sangat sedap. Okay, so pastikan anda try resepi ni. Okay, ini adalah resepi ayam pali palem. Okay, memang kat India resepi ni sangat-sangat famous. So pastikan anda try resepi ni. Okay, so gaulkan kesemuanya dan dah siap dah guys. Okay, resepi ayam kita dah siap dan sedia untuk dihidang. Selamat mencuba. Bye.